Excited kami dapat beli mesin potong rumput ni. Sikit dengar. Sikit tekan dari bawah je. Puasa patut bubur sebelah nak kan. Mesin ni sampai dalam kotak, tak pasang lagi, jadi kami kena pasang sendiri. Anda tolak belum? Ada makan? Marker pen. Tanda dekat mana? Belum. Jangan. Aku pegang. Boleh. Apa kita betul? Kan? Oh, boleh turun. So kalau nak bonet, dia pakai bearing. So kena lock dari atas. Oh, betul kan? Ni lah. Dia default sini. Kita biar lock. Turn up balik. Tali untuk start enjin ni lebih panjang dari tali mesin potong rumput tangan. Jadi susah sikit nak start. Benda utama kali memang jadi tu. Belum banyak, ada seriau.
Dekat sini rumput dia tebal sikit. Dekat sini lagi tebal. Ada lagi tempat yang lagi tebal, mesin tak boleh masuk. Kena guna mesin tangan. Dah on lah. Bahagian tepi ni memang kena guna mesin tangan. Ujian untuk kami, banjir, air sungai naik dari sana hala ke sini. Nasib baik tiang konkrit tak patah. Kalau tengok dekat kesan daun yang lekat ni, air naik memang tinggi. Ambil sana air. Dah. Ambil dah.
Yang mesti ni kenal je. Hmm? Yang mesti bongkar. Sekarang ni yang kita nak buat pintu ke apa ke? Ni pintu ni. Kan? Ni Ni dua ni. putih. Yang kita duk masuk ni pendek buah. Hmm. Sekarang ni dah lembut sikit. Jangan ambil tu. Orang satu seorang sini. Tak. Pacak dah ni. Orang angkat je. Okey. Tolak lah. Buat tak minta no? Ambil tukar lah. Satu. Tukar dulu. Tahan. Tak apa. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Buat tadi dulu. Tu apa dah berlanut tadi eh? Tak. Buat dekat-dekat dengan seklon tu sama. Sementara itu tak pakai tu. Untuk sementara ni kami kena dirikan dulu pagar sebab nanti nak onkan balik pagar elektrik. Boleh lah. Tarik lah. Okey, satu. Abang tarik sana. Tiang tak boleh simen lagi sebab tanah masih basah. Tapi sana nak buka. Apa? Potong dulu. Main ni. Nak kata ni. Amboi. Ni buka aja. Mandai ni. Ditahan. Okey. Ini dah boleh ya. Jadi tolak macam ni. Sikit orang ni. Boleh. Okey, lepas. Ya. Tak? Ji boleh lepas. Tak. Haji boleh tarik. Tarik. Abang tarik sana. Okey. Okey, lepas. Kayu satu. Ni buat 2 kumang ke? Kalau boleh lagi kat sana satu ni. Ini satu. Dah abang. Tarik. Kayu. Kayu. Satu lagi lah. Satu lagi apa? Pendek Lim. Pendek. Tak, kalau cabut berapa? Dalam store ada 2-3 kan? Jom. Wah, kayu. Tutup kamera dah. Jom kita pergi ambil. Ya. Okey. Tahan lah. Okey. Kau lagi dulu. Ambil kayu. Kalau.
ni memang kena kunci untuk dia. Sepatutnya bila kita buka yang ni kemarin ni, yang ni dah boleh angkat dah. Tak boleh angkat, dia kena pusing ikut track. Yang tu kemarin, yang tu boleh buka tu kalau Pergi kedai hardware pun tak boleh buka. tu siapa? Mungkin selut kot. Tak ada lah. Kunci ni buka. Kunci ni lah. Ha? Ada. Dia jatuh besar tak? Paling habis. Tapi dia goyang kot. Tak. Goyang tak tahu. Test kan? Yang ni dulu bukan ni. Tukar baru. Ni tepi ni. Oh, yang kena besi tu Kan dia kena besi tengok ni. Potong saya dengan tayar. Pakai dulu. Oh, tu. Apa buat gigi macam tu? Oh, dia potong tu. Sebelah je. Belum. Satu. Ini tayar mati Yang mati. Oh, okey lah. Apalah pakai dulu. Bawah besi dah elok lah. Tukar sekali kan? Bilah tu sekali kan tukar. Dengan atas tu Oh, tukar sekali bilah kan? Lemes kali. Oh, main sekali kan? Satu set lah. Oh, ini Robin. Dia Robin 5 horsepower, dia lagi power daripada 8 horsepower China. Oh. Yang ni ke enjin tu lah. Enjin China je. Biasa 8 horsepower tapi orang kata pakai biasa je. Pakai biasa je. Dia tak rasak macam enjin Robin. Enjin Oh. Robin dia enjin yang nama dia Robin tu dia lagi rasak. Oh. Okay, kita akan try lagi sekali. Okey, boleh. Harap dia tak jadi piring terbang. Cuma nak bagi tahu tadi apa untuk orang yang tengok video ni. Tadi yang tu tercabut ni. Yang ni cabut. Yang ni cabut makan modal. Okey. Ada try ke? Ya. Jaga kaki. Jalan dulu ah. Okey. Ya. Apa kamu tunggu? Ah, tu kan. Okey. Okey. Pokok pisang tissue culture ni dah merajuk nak tumbuh tinggi berbanding dengan sulur. Aku blur macam mana nak trim pokok durian ni. Habis rongak tengah monyet punya hal. CCTV hujung sana tak strategik, ubah ke sini.
Itu saja untuk kali ini. Kalau suka dengan apa yang kami kongsikan, bolehlah like, share, komen dan subscribe.